Melabur dalam hartanah tapi banyak masalah? Jangan risau. Hari ini, saya akan tunjukkan cara mudah untuk atasi masalah utama dalam pelaburan hartanah. Bank tolak permohonan pinjaman anda. Semak skor kredit, kurangkan hutang sedia ada, dan pastikan pendapatan anda stabil sebelum mohon pinjaman. Susah nak cari penyewa? Pastikan harga sewa berpatutan, rumah dalam keadaan baik, dan buat pemasaran di platform yang betul seperti Mudah, eProperty atau Facebook Marketplace. Beli hartanah di lokasi yang salah. Sentiasa buat kajian pasaran, pilih kawasan yang sedang membangun, dan pantau projek infrastruktur baru di kawasan tersebut. Jangan biarkan masalah menghalang anda dari berjaya dalam pelaburan hartanah. Gunakan strategi yang betul dan anda pasti dapat hasil. Jangan lupa like, share, dan follow untuk lebih banyak tips. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.